kukuhkan ekonomi kita. Kita nak beletih, nak bebal, nak merengit. Saya nak tanya, yang penting bagi kita siapa apa dia? Makan minum kita, harga barang kita, kerja kita. Kuasa PMX ni betul-betul nak matikan kerjaya politik lah guys. Kau tak faham ni bro. Dengar ni Pok Cik cakap. Bila diesel naik, kau tengok ni zaman Madani. Dulu isi minyak RM7 beli full. Sekarang kau tengok berapa? Minyak dunia lagi mahal-mahalnya. Sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Yuk kita lihat. Kat Indonesia bila isi minyak. Pecahkan rekod tau. Gelombang protes kini mengguncang Malaysia. Kenaikan harga BBM yang mencekik memicu amarah warga jiran hingga memenuhi jagat maya dengan perbandingan pahit. Ironisnya, mereka yang dulu kerap menyombongkan kemajuan ekonomi dan murahnya bensin kini harus menelan ludah sendiri. Saat konflik Timur Tengah memanas, fondasi energi mereka justru goyah. Padahal, dulu netizen Malaysia begitu angkuh merendahkan stabilitas Indonesia. Kini, pemandangan antrean panjang dan keluhan biaya hidup menjadi bukti nyata, kesombongan masa lalu telah runtuh oleh kenyataan ekonomi yang membagongkan. Ternyata, status negara maju tak menjamin rakyatnya tetap tenang saat badai harga bensin benar-benar menghantam. Oh guys, tengok banyak keretanya. Dia orang beratur kerana harga minyak telah naik kerana masalah dengan perang Iran dan juga penutupan Strait of Hormuz. Dan di Indonesia pula, Pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. apalah kau ni bro, kau nak serang Malaysia buat apa? Kau nak minyak daripada Malaysia ya? Tahulah. Kenapa? Minyak daripada Malaysia iktiraf sebagai yang terbaik di dunia. Tengok tu, dia senang diproses, light, sweet, crude, tapis. Dan Malaysia itu sebenarnya bijak dan licik kerana kami menjual minyak yang mahal ini kepada negara luar dan mengimport minyak yang kotor untuk diproses di sini. Jadi kami mendapat lebih banyak duit. Kerana itulah kami dapat maintain harga minyak sekarang masih lagi pada RM1.99. Sedangkan di Indonesia, inilah harganya ya. Bukan itu sahaja. Kami iaitu Petronas yang telah belajar dari Pertamina pada awal-awal dahulu telah juga mengeksplorasi minyak di seluruh dunia, membawa balik harta kekayaan ke Malaysia. Bukan itu saja, ada teknologi tinggi. Contohnya, kami sekarang tengah leading Formula 1 Grand Prix, menang dah race yang pertama. Petronas Twin Towers juga buktinya mengapa management Petronas itu begitu baik berbanding dengan Pertamina. Kau tengok bila harga minyak naik, kau tengok ni. RON 97 naik 20 sen. Tapi paling parahnya ni, diesel naik 50 sen. Minggu lepas naik 80 sen. Tapi tahun ni naik 50 sen akan RM6.2. Diesel kekal. Diesel di Sabah Sarawak kekal. Kekal, naik, kekal. Aku rasa PMX ni betul-betul nak matikan kerjaya politik lah guys. Yalah, isu kes mabuk pun tak selesai lagi. Tetapi minyak pula naik, timbul lagi isu masalah. Guys, harga diesel hari ni RM6.2. Mahal gila. Minyak dunia lagi mahal-mahalnya. Sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Yuk kita lihat. Kat Indonesia bila isi minyak beratur tau. Yang merah paling murah. Merah paling mahal. Keren ya. Dia tak tahu sebab dia Karena tak tembak. Malaysia dan Indonesia kita itu cuba dekat isi Kepulauan RM20 Riau sana. dekat Indonesia Jadi nak isi orang-orang minyak yang kena Malaysia yang beratur. dekat itu yang nyebrangnya tuh tinggal dikit RM20 aja. Cerit gitu udah sampai ke Indonesia. Ni RM20. Iya. Ni apa merah? Hijau. Oh ini hijau. Mari Dia ada mencintai berapa hijau produk dalam negeri. Hijau biru merah. Harganya naik. Dengarkan ini ya guys. Ada kemungkinan harga BBM subsidi naik nggak Pak? Tidak. Dipertimbangkan nggak? Walaupun nanti harganya tembus. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan nanti kayak negara-negara yang pada panik orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa APBN adalah mengabsorb shock seperti ini. Sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang. Sekarang minyak Thailand sudah naik. Macam ni, you kan tengok harga nah. Yang ni 26 March. Okay, start from 26 of March. Harga ni dah habis dalam musim panic buying petrol di Thailand tu. Okay, tak ada lah orang batok-batok simpan petrol dah. Lepas tu zombie pun dah tak ada. Zombie pun dah masuk pergi tidur dah. Jadi inilah latest update. Okay, harga minyak di Thailand agak
ikan jugalah. Nah. Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Kita yang menguasai pasar dunia. Kau tengok ni zaman Madani. Dulu isi minyak RM7 beli full. Sekarang kau tengok berapa? Ini memang zaman cekik darah ni. Tengok berapa aku isi minyak full tank. Okey, tengok. Oh shit, keluar sikit. Okey. Gila kau. Motor biasa RM11 tak full. Akulah tak ada lesen sebab tu aku tak ada subsidi. So seksa tu, siapa yang tak ada lesen isi minyak. Gila lah, macam isi 125 dah buat tu. Sehari isi 2 kali RM10. Gila lah. Ini zaman memang zaman sikit darah ni. RM11 tak full. Padahal motor biasa 150. Bukan motor kusruk. Kalau aku rasa kalau sampai pakai 125 RZ, mampus. Sekejap baik kau isi minyak mesti RM30 je macam kereta. So tahun depan pandai-pandai kau beli kerajaan. Seksa lah. Ciao. Kau tak faham ni bro. Dengar ni Pok Cik cakap. Bila diesel naik, korang pun kena faham. Korang pun kena sekali. Ni yang bawah-bawah ni, yang gaji RM1,700, yang tak ada hilak, yang tak ada kereta pun kena sekali. Yang tak ada kereta, diorang nak beli barang dapur. Sekarang ni, lori yang hantar barang dapur kat pasar raya tu, lori tu pakai diesel. Kos diesel naik. Bila kos diesel naik, telur naik, susu naik, minyak naik, tepung naik, ikan naik. Faham tak Putih cakap ni? Faham tak faham? Yang ni paling saya sedih. Saya cukup sedih betul. Apa ni, raya-raya kan ni, saya minta maaf kepada kawan-kawan KW